Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai jumpa pula dengan kaedah untuk nawi anak kita cepat boleh baca dengan latihan terlangkah-langkah yang saya bagi ambil pada mana lagi saya bagi langkah pertama langkah pertama saya pakai menudung pakai menudung tu panggil suku kata terbuka dah ya sepatutnya you kena ambil pada ke apa ambil pada mengenal simu bunyi dulu, mengenal simu bunyi iaitu mengenal gapo jawi jati, jawi Arab dan juga jawi Inggeris. Kita tahu situ apabila kita boleh kenal simu bunyi, kita mulalah mari buat gabung bunyi. Apabila boleh buat gabung bunyi, dia akan lahirlah gapo suku kata terbuka. Apabila tidak suku kata terbuka boleh buat dah kelima suku kata dengan guna suku kata terbuka. Dua dengan jadi dua suku kata terbuka, maka kita mulalah buat kelima dan juga susun jadi ayat jadi satu naktah. Apabila situ saya bagi pula bagi pula kelima tradisi. Pakai nudung juga tu kita tengoklah klip lepas dah gapo kelima tradisi. Dan juga apabila boleh dah kelima tradisi, saya bagi pula diftong dan juga berapa banyak lagi dah bagi diftong dan juga berapa panggil e-tali dengan e-paper saya bagi belakang dah tu nya. Cuma kita semut tengoklah bila alpa dah ambil pada langkah pertama naik lagi. Apa lagi saya bagi. Apabila kita boleh buat dah dua suku kata terbuka, maka kita pergi berlatih pula kepada ambil suku kata terbuka tukar jadi jawi jati. Ni saya buat dah klip dah, contoh dalam klip ada dah. Dan apabila boleh situ saya pula hukum derlung. Hukum derlung kita tengok diri hukum derlung dan juga luar derlung. Apabila boleh dah situ saya tu mari pula apa nama iaitu suku kata tertutup atau bila boleh dah suku kata terbuka, maka jadi kita mai bentuk mai latih pula suku kata tertutup. Apabila boleh suku kata tertutup itulah dia akan lahirlah bagi akan lahir kata-kata tunggal. Kita boleh buatlah kata-kata tunggal apabila suku kata telah terbuka kita pandang dah, kita mari terawat praktik pula dengan kelima suku kata tertutup. Apabila boleh buat suku kata tertutup, lahirlah panggil kata tunggal. Pak ini nak gapo? Apabila kita boleh buat dah kata tunggal gapo lagu tu boleh buat dah dengan guna kelima terbuka apa boleh, dengan guna kelima tertutup apa boleh, jadilah kita ambil mari jadi kata tunggal. Kita nak buat gapo pula ini? Saya nak memperkenalkan imbuhan awalan pula. Apa nama imbuhan awalan? Imbuhan awalan kalau bahasa Sia panggil kamnamna depe. Kam sampai senamna depe, kamnamna depe. Imbuhan awalan. Contohnya sebagai kata mengpenperter. Ber lagu ni. Apabila tambah kelima ni makna ia bertukar. Contohnya hubung. Kelima hubung, kelima tunggal, hubung saja. Seko dia kamdo kelima tunggal, kamdo seko dia tunggal hubung. Tapi kalau kita berpeng jadi apa? Makna lain. Dah tak? Penghubung. Ini cuma kita nak apabila kita boleh dah sukses dah situ berjaya dah situ buat suku kata terbuka apa boleh dah. Buat suku kata tertutup apa boleh dah. Hukum derlung pun dah faham dah cukup ke tidak. Maka hari ni kita mari pula buat kita mari pula terlatih dengan menggunakan imbuhan awalan. Contoh dalam ni. Contoh di bab hitam ni nak ambil tiga pun boleh, nak terawat giwa ajar anak rumah pun boleh. Nak buat latihan di rumah pun boleh. Turut mari insya-Allah. Contohnya apa ni? Imbuhan awalan ber. Kalimah tunggal darah. Darah jadilah berdarah. Makna lain saja dah. Kalau darah saja kelima makna je lain. Apabila nama makna yang lain lagu dah. Lalu dah makna muka lain lah. Ada apabila kita ketidah anak didik kita ketidah
Tidak suku kata terbuka boleh buat suku kata tertutup, dia akan lahir. Lahir apa? Lahir kata-kata tunggal. Apabila lahir kata-kata tunggal, kita bolehlah ambil imbuhan awalan untuk mari sambung, untuk nak berlatih anak-anak kita lebih mendalami lagi kawi. Itu keadaan dia pergi setangga-setangga dia dah gaduh mari pak stokol lalu dah. Dia tak boleh dia nak pergi setangga-setangga daripada kena bunyi pergi kepada kena boleh buat gabung bunyi pergi kepada boleh buat dua suku kata terbuka. Apabila boleh buat dua suku kata terbuka pergi kepada boleh buat suku kata tertutup. Apabila boleh buat suku kata tertutup, dia akan lahirlah ni benda lagu ni. Kata-kata tunggal sebagainya. Apa lagi hari ni? Imbuhan awalan boleh jadi imbuhan awalan juga terambil jadi terambil, perbesar jadi perbesar, mencucu titik ganggu jadi mengganggu. Apabila kita gabung bunyi penghubung jadi penghubung, titik gabung dengan darah jadi mendarat. Titik ni cukup ni imbuhan awalan mai gabung dengan kata tunggal curi jadi pencuri. Kata imbuhan awalan mencampur kata tunggal lawat jadi melawat. Kata-kata imbuhan awalan mencampur dengan kata tunggal bawa jadi membawa. Kata imbuhan awalan mencampur dengan kelimah kata tunggal ni bantu jadi pembantu. Inilah sebagai latihan dan kita ambil kata imbuhan awalan mai gabung dengan kata tunggal jadilah satu kelimah lain pula. Kata tunggal ambil jadi gabung jadi terambil. Lagi kita terlatih anak kita ni dulu. Apabila boleh lancar dah imbuhan awalan, kita akan pergi pula imbuhan akhiran. Dia ada imbuhan awalan dan juga dia akan ada imbuhan akhiran. Kam namnat dan juga kam thai. Dia akan ada dua ruang. InsyaAllah kita akan jumpa pula pada episod akan depan, iaitu imbuhan akhiran pula. Ini ambil pergi dulu imbuhan awalan. Assalamualaikum.